kita bangun awal. Sebelum terbit fajar sadiq, kita sudah bangun dah. Mesti buat peraturan begitu. Ngantuk ke tak mengantuk ke, awal ke tidur, lewat tidur ke, mesti bangun sebelum ayam berkokok. Pasal ayam kokok bukan lagi dia bangun menggerakkan orang tidur. Kata Luqman, wahai anakku, jangan kau lebih teruk daripada ayam. Ayam bangun dan menggerakkan orang tidur. Ribut ke, hujan ke, mengantuk tak mengantuk, ayam tetap bangun. Pernah tak ayam mogok kalau ribut hujan? Ribut sejuk, tidurlah kita. Tak ada. Ayam tak buat gitu. Kalau kita tak bangun, ayam bangun. Malu dengan ayam. Kalau ayam tahu, malu kita. Tu. Mesti bangun awal. Pasal kita nak tidur dalam kubur besok. Tidur ini maknanya ialah mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kena ingat? Saya ulang lagi sekali. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kalau nak tidur dalam kubur, di dunia ni kurangkan tidur, baru boleh tidur dalam kubur. Kalau lebih tidur, tak bangun, bila nak tidur dalam kubur? Dia beduk dia malaikat, nak tidur bila? Kita mesti bangun awal. Pasal nak tidur di kubur besok. Itu sebabnya apabila kita dah jawab soalan Munkar Nakir, apa mereka kata? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nampak? Kan tidur tu. Malaikat Munkar Nakir jawab, dah dapat jawab semua soalan, dapat jawapan. Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Macam pengantin baru tidur macam mana? Agak-agak ingat. Lupa aku dah lama kahwin lagi sekali. Baru tahu. Baru tahu nikmat tidur tu. Macam berani. Besok start. Malam ni start. Bangun. Pukul 4, pukul 5 bangun. Main subuh pukul 6. Pukul 5 dah bangun. Cukup sejam kita beramal. Itu. Tidur. Tak ada untung apa. Apa untung tidur? Saya cakap. Apa untung dia? Hanya memuaskan nafsu mata, tidur saja. Al-naumu laddatun tabi'iyah walau lam yash'ur bihan naim, kata orang falsafah. Tidur itu ada kelazatan tabi'inya, walaupun orang tidur tak rasa pun nikmat tidur tu. Bila tu orang tidur rasa nikmat tidur? Tak rasa, dia tidur. Bila dah bangun, apa rasa? Dah bangun. Waktu tidur tu rasa nikmatnya, tapi dia tidur. Bila rasa nikmatnya? Tak ada sebenarnya, perasaan saja. Kalau tidur 8 jam sehari, bermakna sebulan tidur berapa jam? 240 jam, bermakna 10 hari tidur. Sebulan tidur 10 hari. Kalau hidup dalam dunia ni, tidur umur kita 60 tahun, 1/3 20 tahun tidur. Lamanya tidur 20 tahun tidur. Cuba yang bayangkan, kan rugi kita, rugi. Kurangkan sikit tidur itu. Itu yang 8 jam itu tidur yang rasmi. Yang tak rasmi, tengok TV, tidur. Kan? Tengah-tengah baca Quran, tidur. Tengah-tengah baca ceramah, tidur. Begitu. Orang tengah tidur itu tak boleh dia dengar ceramah. Orang tengah ceramah boleh tidur. Faham tu? Saya pun tak faham tu. Itu yang pertama sekali. Mana gunakan masa.